Untuk kira C efektif, kita start dengan dua kat belakang ni dulu. C2 dan C3 connected in series, dan awak akan dapat C23. C23 dengan C1 kat sini connected in parallel. Total dia awak akan dapat E efektif lah. Buat kolom macam saya cakap tu. And this is Q and V. Series Q sama, jadi awak boleh tulis Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q23. Tapi voltage dia kena tambah. So V2 tambah V3 sama dengan V23. For parallel, E is the same. So V23 is equal to V1 equal to V total. For Q kena tambah. So Q23 tambah Q1 sama dengan Q total. Dia dah bagi kita nilai 20 volt ni. 20 volt ni adalah V total. Siap tulis kat sini, V total sama dengan 20 volt. Soalan pertama minta kita cari total capacitance. Kiralah nilai C efektif dapat berapa, sepatutnya awak akan dapat 11 microfarad. Calculate the charge stored in C3, which is Q3. Biasanya awak akan cuba jawab guna Q equal to CV dulu. So awak tulislah Q3 equal to C3 V3. Tapi masalahnya kita tak ada nilai V3. Dan kalau awak tengok dalam jadual ni, V3 adalah kena tambah dengan V2 baru dapat V23. Dan awak tak ada nilai V2 dengan V23 ni, jadi susahlah nak cari V3. Susahlah nak guna equation QCV ni. So instead of guna QCV, kita guna method lain. Kita tengok Q3 dalam table ni. Q3 sama dengan Q23. Q3 sama dengan Q23. Q23 macam nak cari? Guna CV lah. Okay, Q23 is C23 times by V23. Lepas tu C23 awak dah kira 6 microfarad. V23 pula tengok balik table. V23 sama dengan V total, iaitu 20 volt. So sahaja. Dapat terus 120 microcoulomb. Lagi satu contoh, awak akan mula kira dengan C1, C2 connected in parallel, and then akan dapat C12. Kemudian C12 kira dengan C3 which are connected in series, and akan dapat C efektif. Kolom 2. Dekat sini Q, this is V. So kalau parallel, V yang sama, jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V12. Tapi Q kena tambah, so Q1 tambah Q2 equal to Q12. Series quantity that is the same is Q. So Q12 is equal to Q3 equal to Q total. Voltage kena tambah, V12 plus V3 is equal to V total. And then in the question, you are given the potential difference between point A and B. So between point A and V, the total voltage is 20 volt. So itu sebenarnya dah ada VT lah, V total. So tulis kat sini sama dengan 20 volt. Macam biasa, kira